UNHCR. UNHCR perlu jaga mereka, perlu berikan kebajikan kepada mereka, perlu berikan kesihatan, penempatan. Semua ini perlu disediakan oleh UNHCR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini 27 Julai 2026. Satu negara telah ketahui bahawa pada 26 Julai 2026 di Kuala Muda, Penaga, Pulau Pinang, dalam satu kampung, masyarakat setempat telah bangkit memberi amaran dan mengusir Rohingya ini semua keluar daripada kampung di Kuala Muda, Penaga, Pulau Pinang. Dan seperti mana kita ketahui bahawa telah ada 4 buah bas daripada Penaga telah dipindahkan ke Kuala Lumpur. Bas-bas ini dihantar oleh UNHCR kepada etnik-etnik Rohingya di Penaga dan dibawa ke sini. Ini semalam kita tengok bahawa penuh kawasan ini dengan ratusan etnik-etnik pelarian Rohingya. Daripada kecil dan dewasa sehingga ke tua. Semua ada di sini, tuan-tuan. Orang lebih, 200 orang lebih. Dan pada hari ini, kita mari buat pemantauan. Pada 27 hari bulan ni, kita membuat pemantauan. Kita nak mari tengok di sini. Dan tadi kita dapat di akhbar bernama mengatakan bahawa semua etnik-etnik Rohingya ini telah dipindahkan ke IPK Kuala Lumpur. Saya nak bagi tahu kepada kerajaan Malaysia, kenapa PDRM perlu ambil Rohingya ini dibawa ke IPK Kuala Lumpur, sedangkan bukan menjadi tanggungjawab rakyat Malaysia, bukan menjadi tanggungjawab kerajaan Malaysia untuk menjaga etnik Rohingya ini. Ini bukan tanggungjawab kita. Tetapi kenapa PDRM telah ambil pergi ke IPK Kuala Lumpur? Sepatutnya yang perlu jaga etnik pelarian Rohingya ini adalah UNHCR. UNHCR perlu jaga mereka, perlu berikan kebajikan kepada mereka, perlu berikan kesihatan, penempatan. Semua ini perlu disediakan oleh UNHCR. Mereka berada di Penaga, Pulau Pinang. Mereka menyusahkan penduduk setempat. Mereka menyusahkan daripada segi pekerjaan, daripada segi penempatan, daripada segi perniagaan, daripada segi sosial, daripada segi budaya, sehingga menyusahkan nelayan-nelayan. Pergi ke laut pun, mereka ini telah merampas hak-hak nelayan. Sebab itu penduduk kampung tidak berpuas hati, tertekan, ancaman kepada penduduk kampung. Sebab itu mereka mengambil sikap untuk menghalau etnik Rohingya ini keluar. Dan apabila mereka datang ke sini, kenapa PDRM bawa mereka ke IPK Kuala Lumpur? Untuk apa? Kalau mereka berada di sana, siapa yang akan jaga kebajikan mereka, makan minum mereka, tempat tinggal mereka? Siapa akan jaga? Adakah PDRM akan jaga? Kalau PDRM jaga, bermakna duit itu mari daripada mana? Kita nak tanya kepada Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Duit untuk jaga, peruntukan untuk jaga etnik-etnik pelarian Rohingya ini, siapa yang biayai? Ini yang menjadi persoalan kita, tuan-tuan. Dan sekarang ini kita akan bergerak pergi ke IPK Kuala Lumpur. Kita nak tengok di sana, adakah benar seperti mana yang dilaporkan oleh bernama Rohingya ini dibawa ke IPK Kuala Lumpur. Kita sama-sama akan pergi ke sana dan hampa perlu ikuti kita di Surplus. Kita akan berikan kepada hampa maklumat-maklumat terkini berkaitan isu melibatkan etnik pelarian Rohingya ini. Apa boleh ikut dengan saya, jom? Kita tengok kawasan ni kosong, tuan-tuan. Ni. Ini kosong ni. Tengok, sampah-sampah ini masih ada. Ini kawasan ini kosong. PDRM dia lalu saja, dia tak kata apa kat kita. Okey. Okey, ni kita ada di depan UNHCR. Okey. Jom. Kita akan bergerak sekarang. Kita akan pergi ke IPK Kuala Lumpur. Okey? Jom, terima kasih.